Tak boleh pakai dulu. Kena serangan jatuh mampu. Hai, hari ni kita jumpa lagi 21 bulan 6. Aku nak turun awal sikit. Kita follow orang lama ataupun kita ikut orang lama. Jadi kita masuk ke hutang ini. Jom kita pergi. Zas. Macam lewat dah. Aku sampai dah kat Bukit Baru. Aku rasa macam lewat dah. Orang lama sampai belakang dah. Aku tu cuba masuk. Sunyi. Awal hari tu tak ada orang. Tapi nampak kereta bawah tu banyak dah. Ada dah road dalam tu. Lelah. Masuk 1.5. Masuk lah. Masuk. Ni tak ada orang seorang. Jadi kena molor jalan hok ada. Dia ada trek tu. Dalam 1.5 ni ataupun mana-mana lubang dia ada trek tu. Trek lama. Jalan laju sikit. Kena jalan laju sikit, ada orang. Pada yang baru-baru masuklah beramai-ramai. Jangan seorang-seorang. Betul trek dia dah. Tapi gitu lah. Pandai-pandai lah. Ada tangga. Dalam sini. Kita dekat dah. Masuk di kaki. Masuk di kaki. Boleh tahan. Tinggi dia. Okey. Okey, baik. Sampai ke lubang kosong. Seorang. Lelah, laju. Okey. Kita teruskan. Kita ambil lubang 2.5. Penat siap. Aduh. Sini ada nota sikit. Baca. Ke
Tak boleh baca. Sini. Baca. Okey, jom. Okey. Okey. Baik. Kita ada dekat dah dengan lubang 2.5. Satu lagi bukit. Bukit ni rendah. Bukit ni rendah. Jom. Mendaki. Lagi sikit. Inilah cuti 3 hari. Laut ke laut. Penat. Mujur lagi. Apa? Lubang 2.5 RM. Letih siap. Penat. Tak boleh pergi dulu. Kena serangan jatuh mampu. Alhamdulillah mujur tak ada benda. Mujur tak ada benda. Seorang tak berhenti je. Kalau ramai-ramai dia berhenti kot kejap. Pakai setengah. Ada ke masuk? Ada ke masuk apa ya? Lubang 2.5. Ini lubang 2.5. Jadi berasa penat dah, aku tak mau naik lah tu. Kat view mulu dah, aku tak nak naik. Letih. Aku nak turun. Cukup dah hari ni je. Mana esok aku buat lagi. Mana kalau regu aku boleh naik atas tu. Jadi untuk hari ni kita bagi tubuh berperuh. Tubuh running macam biasa. Jom turun. Nak. Jadi aku nak buat video jalan ni. Saya mau puas jalan tar ni. Jalan lalu orang biasa saya mau puas aku. Tak payah. Aku buat pendek-pendek. Kita sambung bawah. Kita jumpa kat bawah. Bye. Aku sapa dah bawah. Jadi setakat itulah video aku hari ni. Aku sapa sini dalam 5-9 minit gitu. Tengoklah ni mobil. 6-9 minit aku turun bawah. Jadi cukup lah video hari ni.